Sedok beg IKEA dengan beg packaging ni. Beg packaging ni guna untuk macam makanan yang sejuk beku. Contohnya saya nak beli ayam ke, so dia memang sesuai untuk makanan sejuk beku. So saya akan bawa. Sini adalah bantal, sini adalah beg untuk 3 hari 2 malam. Sekarang kan dekat trend kan viral yang pasal kalau korang nak cari gambar-gambar lama, korang just download Google Photo. Benda tu pun actually bagus, tapi korang kena pastikan korang kena ada satu je email. Kalau korang pakai telefon baru, just guna email yang sama. In case satu phone tu hilang ataupun tertinggal, you ada backup video daripada Google Photo. Barang lain semua saya dah habis kemas. Telekong saya dah tak payah bawa sebab dekat rumah saya ada telekong lah. Saya dah kemas rumah. Hari Sabtu saya cadang lah kan, saya nak pergi pasar tani dekat Rembau, and tengah hari tu pula kita makan bersama ahli keluarga. So nanti saya akan bawa korang kita tengok suasana pasar tani dekat Negeri Sembilan macam mana. So hari Ahad saya tak tahu sebab hari Ahad kita nak prepare untuk balik. Walaupun 3 hari 2 malam, me as perantauan jadual sangat padat. Kena manfaatkanlah jadual kita sebaik yang mungkin. So tu je lah. Di tepi pantai. Goreng sedap. Buat saya buat goreng. Ada api kan. Sedap. Buat tu goreng. Ya. Jauh pandangan di Pulau Bantul. Di tepi pantai. Wahai cik abang adik bertanya, hatimu yang kasih apalah tandanya? Hatimu yang kasih apalah tandanya? Padi pulut padi lembah, padi kuning di dalam peti. Padi pulut padi lembah, padi kuning di dalam peti. Janji mulut boleh janji suci di bawah mati. Janji mulut boleh yang suci di bawah mati. Ibu nak. Mari cik abang, mari kita bertindang si pinang muda.